Man United akan turun menentang Wolves pada malam ini, dan buat perlawanan ini jadi tumpuan bukan pasal lawan dia, tapi sebab kemungkinan kita akan tengok pemain akademik buat debut untuk pasukan utama Man United, disebabkan prestasi United musim ini tak berapa menyengat sangat dan dengan tumpuan kini lebih kepada Liga Eropah. Amorim nampak macam nak buat keputusan yang berani, rehatkan tonggak utama Man United dan bagi peluang kepada bakat-bakat muda untuk beraksi. Antara nama yang dijangka dapat peluang iaitu Harry Amas, Chido Obi Martin, Adi Heaven, Jack Morehouse dan Godwill Kukoki di bahagian pertahanan. Semua ini adalah produk akademik yang dah lama panaskan ejen mereka dan tunggu lampu hijau saja nak masuk padang dan main. Langkah Amorim ini sebenarnya masuk akal juga dalam situasi sekarang. Beri peluang kepada pemain-pemain muda, bukan saya bantu menjimatkan tenaga player utama yang fokus kepada Liga Eropah, tapi juga persiapan awal untuk bina pasukan masa depan. Mungkin minggu ini kita tak tengok kemenangan besar, tapi kalau nasib menyebelahi, kita mungkin akan tengok permulaan kepada generasi baru yang bakal gegarkan Old Trafford.